Assalamualaikum. Pada petang ini saya nak tukar plug motor LCV7 LCV7. Okey, ni plug yang saya sebelum ni punya. Ni lah 2 tahun punya plug. Okey, 2 tahun punya plug agak terbakar dalam. Jadi saya akan tukar plug dengan plug yang baru. Saiz dia kecil sikit lah. Ini dalam saiz 15 lah. Dia punya spark plug untuk LCV7. So, kalau nak pasang, buka dan tutup kena pakai yang jenis panjang. Ni model ni yang panjang. Dia tak boleh yang pendek. Kalau yang pendek takkan sampai. Dia agak ke dalam lah. Ni bahagian dia, part dia. Tu lubang dia. Okey, ni proses untuk saya pasang kepada plug ni lah. Saya pasang dia agak ke dalam sikit. Ni lah. Sangat dalam. Sebab tu kita kena pakai yang panjang. Bila pakai yang panjang, dia lagi memudahkan lah. Kalau pendek tak sampai. Okey So pusing macam biasa lah. Pasang macam biasa. Okey, settle.